Assalamualaikum, selamat petang. Sebelum saya nak pergi riadah kat luar sana, saya nak bagi you all satu tips cara macam mana kita boleh meletakkan harga properti kita. Contohnya rumah untuk kita jual. Okey, pertama sekali saya bagi contoh, katakan saya ada satu properti iaitu rumah yang terletak di Bandar Baru Bangi. Saya beli rumah tu 20 tahun yang lepas dan pada ketika tu saya beli adalah untuk investment. Dan sekarang ni saya plan nak jual rumah tu. Cuma saya tak tahu berapakah harga yang sebaiknya saya letak. Takut nanti bila saya letak mungkin ia terlalu tinggi ataupun mungkin dia undervalue. Kan dah rugilah pula kan you letak undervalue. Jadi apakah caranya yang saya boleh dapatkan information tu? Biasanya untuk meletakkan harga rumah tu, dia perlukan perbandingan harga. Salah satunya adalah you boleh tanya jiran-jiran you yang pernah menjual rumah yang terkini. Kalau tak ada jiran-jiran yang berdekatan, mungkin tahun lepas atau 2 tahun lepas sebagai perbandingan. Tapi you tak boleh guna sepenuhnya harga tu. Kalau katakan di tahun lepas, mungkin tahun ni ada sedikit pertambahan. So, pertama sekali, you check dulu dengan jiran-jiran sekitar. Tapi you pastikan bila you nak compare tu, you kena compare apple to apple. Contohnya, bila rumah you 2 tingkat, you pun kena compare dengan rumah yang 2 tingkat juga di sekitar rumah itulah. Tapi you janganlah pula you pergi compare dengan lokasi yang tempat lain. Contohnya, you dekat Bandar Baru Bangi, tapi you nak compare dengan KL. Harga memang tak sama. Itu yang pertama. Kalau katalah you tak ada jiran-jiran yang menjual tanah yang terkini atau tahun lepas, 2 tahun lepas tak ada. So, you boleh pergi ke keduanya, pergi ke portal-portal hartanah. Seperti you boleh tengok iklan-iklan di mudah.my, you boleh tengok kepada Property Guru dan lain-lain yang ada mengiklankan rumah-rumah. So you boleh cari, you boleh search tempat di mana lokasi you berada lah. Contohnya kalau you dari Bandar Baru Bangi, you search untuk Bandar Baru Bangi. So dari situ juga you boleh dapat information tentang harga tanah semasa. Okey, itu you dah dapat 2 kan. Okey, kaedah yang ketiga ataupun information yang ketiga adalah you boleh tanya agent, property agent. You boleh contact mana-mana property agent. You boleh tanyalah beberapa property agent dan you dapatkan harga di kawasan you tu lah. You bagi tahu dia rumah saya keluasannya macam ni, rumah jenis apa, kedudukannya kat mana. Dia ada information yang kena bagi tahu property agent tu dan dia akan bagi you lah berapakah market price pada ketika tu. Okey, dan seterusnya pula, kalau katalah you ada kenal valuers, you pun boleh pergi kepada valuers dan tanyakan harga semasa di kawasan rumah you tu juga. Itu juga you boleh dapat information tentang harga semasa rumah. Dan kalau katalah you tak ada, you dah dapat ni, kalau katalah you nak buat lagi cara yang lain, you boleh juga test market. Maksudnya katakan rumah you ni sekitar 800,000 lah contoh kan. Tapi you tak desperate sangat nak jual. Cuma you nak tahu je market sekarang berapa. So kalau katakanlah you nak test market, maksudnya you nak tahu rumah you tu boleh pergi sejauh harga berapa. So apa yang you buat adalah you letak sedikit tinggi daripada tadi information yang you dah buat tu. Contohnya kalau you dapat paling tinggi 800, paling rendah mungkin 780,000, mungkin you naikkan sedikit macam 820,000 atau 830,000 dan you tengok ada tak permintaan. You advertise lah, you advertise dekat portal-portal hartanah seperti mudah.my, tengok ada tak permintaan. Kalau misal kata lokasi you tu strategik, berkemungkinan ada. Kan dia bergantung kepada lokasi juga. So jadi dari situ sedikit sebanyak you boleh dapatkan information berapakah harga semasa rumah you. Saya harap perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi informasi kepada you in case kalau you nak jual rumah lah. Kadang-kadang you tak tahu kan nak rujuk kat mana. So ini adalah beberapa cara yang you boleh dapatkan estimate harga lah. Walaupun belum tepat, you kena dapat gather few information dan dari situ you boleh buat you punya judgement lah berapa harga yang you nak letak. Saya harap you all dah faham dan lepas ni kalau you ada permasalahan berkenaan dengan harga, you bolehlah ikut apa yang saya bagi tahu tadi. Sekian.